Adalah tengok sungai sikit, asyik tengok longkang kan. Muak kan. Assalamualaikum. Salam. Ni memang kita dah beli habis. Lepas tu dia tanah turun. So nanti kita dah top up balik tanah. Nanti sama level balik dengan yang lama. Ni ada satu tingkat lagi. Bawa 3 tingkat? Ya. 3 tingkat. Ni dah siap ni? Ni asal? Ni asal. Yang ni kita konkrit bawah. Bawah kita letak konkrit ni. Asal tak ada konkrit. Jadi Mana yang mana tak konkrit? Tak ada. Yang bawah base dia. Oh, yang base tu? Lantai ni lah. Lantai. Tapi ni yang asal kan? Ya, ni asal ni saya tak usik. Yang sebelum ni tak ada konkrit. Saya letak konkrit. Yang bawah ni konkrit? Ni baru buat eh? Ya, konkrit. Okey, konkrit. Sebab ada matahari yang daripada dalam. Ha? Ada matahari? Matahari kat mana? Daripada dalam. Daripada bawah. Tapi kita lepas selesai, yang ni clear kan? Ya. Sungai tu macam biasa lah eh? Ya, betul. Yang untung tadi mana? Ni. Ni. Yang tu? Lepas tu nampak rumah dah crack tu. Yalah, dah ada genggang. Yang ni tingkat ketiga ni target mula bila? Tingkat ketiga kalau ikutkan kita start semalam bawah. Bawah. Okey, besok kita siap. Okey, maksudnya minggu ni settle 3 tingkat lah? Betul. Okey. Kalau dah boleh siap 3 tingkat dalam 2-3 hari ni, kita tak payah risau pasal ni lah. Kalau dia turun pun ada cover. Ada cover lah. Tak katalah lepas dah siap yang gebir ni, lepas tu top up tanah kan? Berapa lama tunggu nak betul-betul biar tanah tu betul-betul mampat apa? Kita tak nampak kan? Dia kalau nak ikutkan lama juga sebab kalau nak lagi okey memang dia kena tunggu sini semua dah tak ada masalah dah. Tapi takut bila kita top up hujan. Betul tu ah. Dia turun. Okey. Terima kasih. Terima kasih.